Seorang pelajar kolej bernama Anga baru berpindah ke bandar dan menyewa sebuah bilik murah 250 RM di rumah lama berhampiran sebuah hospital terbengkalai. Setiap malam tepat pukul 2.33 pagi, dia terdengar bunyi perabot di serit, ketukan kuat di dinding dan suara orang berjalan dari bilik kosong di sebelah. Namun pemilik rumah bertegas bahawa bilik itu tidak pernah dibuka sejak 15 tahun lalu kerana pernah berlaku kejadian misteri. Suatu hari ketika cuti semester, Anga balik kampung dengan kereta kawan. Dalam perjalanan malam melalui jalan hutan, kereta mereka tiba-tiba rosak. Dari dalam gelap muncul seorang perempuan berpakaian hospital, berdiri kaku di tepi jalan sambil berulang kali berkata, "Jangan tengok cermin, jangan buka bilik tu." Sebelum sempat bertanya, telefon Anga berbunyi panggilan dari nombor dirinya sendiri, tapi tertera tahun 2014. Suara dari talian kedengaran panik. "Jangan balik ke rumah sewa tu malam ni. Jangan pukul 2.33. Tolong percaya aku." Namun Angah ingat suara itu mungkin prank. Dia kembali ke rumah sewa malam itu untuk mengemas barang. Tepat pukul 2.33 pagi, bunyi seretan perabot datang lagi, tetapi kali ini lebih dekat dan lebih kuat. Pintu bilik sebelah tiba-tiba terbuka sendiri dan Angah ternampak lorong hospital di dalamnya, bukan bilik. Di penghujung lorong itu, terdapat barisan cermin besar dengan refleksi pesakit-pesakit yang wajahnya hancur dan penuh darah, seolah-olah meminta tolong. Semua pintu bilik pesakit terbuka serentak dan CCTV di sudut bilik tiba-tiba menyala sendiri menunjukkan kelibat seorang kawan Angah berada di belakangnya, walaupun dia tahu dia datang seorang. Ketika dia berpaling, dia sedar. Bukan semua yang pulang dari hospital itu hidup.